You simpan duit bertahun-tahun, tapi rumah makin mahal, duit makin tak cukup. Sebab inflasi curi kekayaan you diam-diam. Ahmad kerja 10 tahun, simpan RM100,000 untuk beli rumah. Tapi bila dia nak beli, harga rumah dah naik 2 kali ganda. Penat simpan tapi tetap tak mampu. Kenapa? Orang kaya tak simpan duit. Mereka buat duit kerja untuk mereka. Rahsia dia ada 2 fasa pelaburan. Fasa 1, tumbuhkan capital. Labur dalam aset yang membesar cepat. Contoh ETF, S&P 500 dan saham teknologi. Fokus kembangkan size capital secepat mungkin. Fasa kedua, tukar aset ke aliran tunai. Contohnya saham dividen dan REITs. Bila pendapatan pasif lebih daripada belanja hidup, kebebasan kewangan pun tercapai. Tapi bila buat pelaburan, jangan jadi emosi. Sistem lebih boleh dipercayai daripada perasaan. Guna sistem DCA. Beli automatik setiap bulan. Biar duit berkembang sendiri. Jangan biar inflasi curi masa dan tenaga you. Mula bina sistem pelaburan hari ini juga.